Matahari berputar, segala cakrawala Planet. kita semua berputar kan. Dalam surah Yasin, wa kullu fi falaki lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Perkataan falak tu, falaki tu, itulah falak tu. Falak. Dan masing-masing beredar, berputar atas garis peredarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Maju Johor, salam pendidikan Johor mendalui dan salam Johor Leads. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam episod Cikgu Podcast untuk kali ini, yang mana Cikgu Podcast masih lagi dibawa khas daripada Kelab Sukan dan Rekreasi Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pertubuhan Teknologi dan Inovasi Pendidikan Malaysia, yang mana rakaman untuk episod kali ini masih lagi kita bersiaran di studio penyiaran Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Ingat tagline kita, santai-santai, janji sampai. Okey. Jadi untuk episod kali ini kita ada special sikit untuk penonton-penonton kita, sebab kita bawakan seorang host kita yang kali pertama, yang baru untuk bersama-sama kita pada episod kali ini. Jadi sebelum itu saya kenalkan diri saya, Muhammad Suhaimi Sulaiman daripada Sektor Sumber Manusia, dan sahabat saya sebelah saya, rakan saya Encik Muhammad Hanafi bin Ali dari Sektor Pembangunan Murid. Yes, dan kita bawakan buat kali pertama. Ya, betul. Buat kali pertama Ustazah Maizatul Sazila binti Osman daripada SPI. Selamat datang Ustazah. Terima kasih atas jemputan sebagai host dalam Cikgu Podcast. Yes, episod ke-7. Macam mana, ada rasa debar, ada rasa Tak tidur malam. Tak tidur malam. Tak tidur malam. Study dulu macam mana jadi host kan. Kita tak pernah jadi host. Tak apa. Dia sebelum ni dah masuk hijrah ke apa? Dan apa tadi Ustazah? Okey, jangan lupa subscribe YouTube channel Cikgu Podcast dan follow TikTok Cikgu Podcast. Like, follow and share. Dan untuk para penonton, kami memang mengharapkan mengharapkan para penonton semua kalau boleh kita share, betul. Kita subscribe, bukan kata subscribe, follow. Kita share juga, pada, tak kisah, pada ibu bapa boleh, pada cikgu-cikgu, jiran sebelah boleh, tak kisah, sebab kita percaya episod-episod yang kita buat, rakaman untuk Cikgu Podcast ini, banyak info-info yang menarik, info-info yang sebenarnya bermanfaat. Bukan saja pada cikgu, bukan pada murid, tapi pada ibu bapa, malah pada masyarakat juga. Dekat luar sana. So manfaatnya sampai kepada semua. Yes. Dan siapa yang taja kita punya ni? Okey, seterusnya kita dibawakan khas tajaan kita episod kali ini bersama Kodikawa Gempak Stars. Okay? Dan Kodikawa Gempak Stars ni produk-produknya memang sangat menarik, antara yang berbeza lah, kalau kita nak cakap dengan produk-produk yang lain dan sebagainya, kan. Sebab kalau kita tengok kebanyakannya produk-produk daripada Kodikawa Gempak Stars ni, dia menggunakan unsur-unsur komik untuk menarik minat murid, pelajar membaca. Khususnya remaja lah. Yes, betul. Okey, jadi penonton-penonton semua, jadi hari ini sekali lagi, kalau tadi specialnya kita bawa kita punya host, Ustazah, tapi untuk hari ini ada lagi gempak. Macam seiring pula dengan kita punya penaja Gempak Star. Ada lagi gempak sebab apa? Sebab topik yang kita bawa pada hari ini, topik yang agak dia kata Islamik, dia memang betul Islamik, tapi sebenarnya penuh dengan input ataupun info yang kita perlu tahu. Dan tak lama lagi mungkin kita nak beraya dan sebagainya. Ilmu ni sebenarnya bermanfaat dan berguna. Apa tajuk kita podcast kita pada hari ini? Tajuk podcast kita pada hari ini iaitu Falak dan ibadah. Jadi untuk itu kita
menjemput dan memperkenalkan panel kita pada kali ini. Diperkenalkan Ustaz Muhammad Najib bin Nazar daripada sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Selamat datang Ustaz. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman kita yang pertama ni Cikgu Napi dengan Ustazah Mai Zatul. Ya, betul. Ke nak panggil Mai Ustazah? Panggil Ustazah Mai pun boleh. Ustazah Mai pun boleh. Lebih ringkas. Lagi mesra, lagi mesra. Betul. Alright. Jadi untuk segmen kita yang pertama ni kita nak kenal dengan panel kita kan. Ustaz Najib. Ustaz Najib ni kalau kita di jabatan ni memang tak asing lah. Betul. Ya, betul. Antara figura hebat khususnya dari sektor pendidikan Islam. Ya. Jadi Ustaz serba sedikit lah Ustaz. Orang cakap tak kenal maka tak cinta. Dari mata turun ke hati. Sudah. Kan? Jadi mungkin boleh kita kongsikan. Yang pertama ni mungkin Ustaz boleh memperkenalkan sikit lah latar belakang Ustaz kan, daripada muda, daripada kanak-kanak pun boleh kan, daripada sekolah rendah pergi sekolah menengah sampailah sekarang ni menjadi pegawai. Sebelum tu Ustaz, jawatan apa Ustaz dekat SPI? Penolong pengarah unit pembangunan adab dan nilai. Sektor pendidikan Islam. Sektor penolong pengarah unit pembangunan adab dan nilai. Okey, silakan Ustaz kenalkan diri sikit untuk kita untuk penonton kita sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Cik Suhaimi, Cik Anapi dan Ustazah Mai sebagai host kita pada hari ini. Dan saya ucap terima kasih atas jemputan untuk saya bersama-sama dalam podcast kali ini. Dan saya rasa dia punya ini kali pertama lah kaedah yang diadakan seperti ini, dan satu benda yang baru bagi saya lah. Tapi amat baik lah, maksudnya untuk kita membincangkan satu-satu perkara tu secara santai. Betul. Jadi sedikit lah maklumat, saya tak ada lah apa benda sangat macam Ustaz kami kata, tak ada hebat mana pun, kita sama je kita. Banyak tu hebat tu. Cuma mungkin agaknya dalam kalau kata bidang falak ni saya ada tahu sikit je, bukan banyak pun. Tapi memang ada benda-benda yang saya rasa maksudnya kita dapat dah daripada falak ni. Saya kebetulan dulu saya Muhammad Najib bin Nazar, asal daripada Johor Bahru, Orang Johor. Orang Johor. Orang JB. JB. Bandar JB. Saya lahir di Kampung Kurnia, dia hospital lah, tapi Kampung Kurnia. Orang Kampung Kurnia. Ini memang pure JB ni. Pure Johor ni. Dan sudah berkahwin dan anak 4 orang lah. Daripada kecil maksudnya saya bersekolah di sekolah SK Lakin 2. Sekolah Kebangsaan Lakin 2. Kemudian terus ke Tingkatan 1 di Smart J, SMA, Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor di Keluang. Kemudian tingkatan 4 saya pindah ke Mahat Muar. Macam sama sama. Ini junior saya. Siapa sini yang junior saya? Junior lah. Sikit lah saya nak pecah rahsia. Waktu saya form 1 dulu, Ustaz Najib ni ketua pengawas tau. Memang satu figura hebat yang orang kata daripada sekolah lah, kita form 1 waktu tu kan, kita tengok hebatnya abang senior ni kan. Jadi Ustazah Mai ni junior saya lah, tingkatan 1 Ustazah Mai. Okey, jadi tu di Mahat Muar. Kemudian saya teruskan ke UTM, College Islam YPJ dulunya, kemudian ke College Islam Johor. Kemudian barulah saya sambung belajar di UKM dalam bidang syariah lah. Dan saya mula-mula bertugas di Jabatan Mufti Negeri Johor. Saya mula posting. Maksudnya daripada lepas universiti. Ya. Habis lepas universiti syariah tadi tu. Ya, betul. Bukan terus jadi cikgu. Bukan. Saya masuk ke Jabatan Mufti Johor. Dekat situlah dia punya titik permulaan saya mula berkecimpung dalam bidang falak ni. Saya mula bertugas pada tahun 99 sebagai penolong pegawai Hairul Islam di Jabatan Mufti. Mula-mula di bahagian istimbat hukum fatwa lah. Jabatan Mufti Johor. Negeri Johor, betul. Maksudnya Majlis Agama Islam. Bukan lain. Masa tu Jabatan Mufti tu dia dah separate.
Dia dah keluar daripada jabatan Oh, agama. okey. Dia kalau kat agama tu dia ada jabatan agama. Dia ada majlis agama Islam. Kemudian dia ada jabatan mufti. Okey. Dan ada satu lagi jabatan kehakiman syariah. Oh, Itu pun beza, jabatan beza, dia tak sama. Okey, Dia beza. Okey, Jadi mufti okey. itu sebagai ketua jabatan lah. Mufti itu sebagai ketua jabatan. Maksudnya sektor yang paling atas lah Atas ke Tak maksudnya juga, lah maksudnya dia semua sama je. Semua tu Lain. satu setara. Selevel lah, selevel. Dia punya pengarah pun maksudnya ketua jabatan kita setara juga. Setara. Jusasi. Mufti tu jusasi, pengarah pun jusasi. Oh, jusasi. Semua begitulah. sama lah. Sama. Maksudnya dia cuma yang majlis agama Islam je lah. Dia bukan badan kerajaan. Dia apa tu? Maksudnya bawah bawah jabatan agama punya lah. Jadi kita sendirilah. Dari situlah masuk jabatan mufti. Saya ingat itu jabatan mufti memang permulaan penubuhan jabatan mufti tu saya ada. Tahun Ustaz bila tu, terlibat. Ustaz? Tahun bila tu? Tahun? 99. Tahun 99. Ketika itu muftinya Datuk Ahmad Awang namanya. Datuk Ahmad Awang. Almarhum Datuk Ahmad Awang. Sebelum tu lagi maksudnya saya masih jumpa dia lagi lah. Kemudian pada tahun 2000 barulah dilantik Datuk Ahmad Awang tu, dia berhenti dan dia jadi penasihat Majlis Agama Islam. Kemudian barulah di jawatan mufti itu oleh timbalannya sebelum tu adalah Datuk Noh Gadot. Datuk Dr. Noh Gadot. Mufti. Mula-mula dia masuk bahagian istimbat, bahagian fatwa. Tak lama, dalam 2-3 tahun selepas tu, tahun 2003-2002 saya diamanahkan untuk menjaga masuk bahagian falak. Bahagian falak syar'i. Masa tu memang saya rasa benda yang sangat asing bagi kita lah. Falak ni kalau namanya istilah falak, memang pasal agama, tapi orang-orang agama macam kita belajar syariah ataupun belajar ustaz-ustaz kita di universiti tak ada belajar falak tu. Oh, tak ada. Tak ada subjek falak tu. Oh, tak ada. Subjek mana tak ada. Pengkhususan Kita lah. Ustaz, Tak ada sekejap saya pengkhususan. mencelah jelah Ustaz terlibat cempung dengan falak ni kan sebenarnya. Mesti kita punya pendengar dekat luar ni kan, mungkin ada yang tak tahu ni falak ni apa sebenarnya kan, sebelum kita lebih detail lagi dalam kan. Sebenarnya kalau dia orang ni sebenarnya malas nak baca. Biasanya kalau bila Ustaz urai sikit falak ni falak ni kalau kita boleh katakan, dia kalau dari segi maksud dia lah, dia sesuatu yang berputar. Berpusing. Berputar, pusing, semua jenis yang pusing, tapi pusing yang bukan pusing yang dibuat macam gasing tu. Oh, bukan Dia berputar sendiri. Maksudnya semula seperti jadi. alam kita lah. Macam Semula bumi jadi. berputar, bulan berputar, matahari berputar, segala cakrawala Planet. kita semua berputar kan. Dalam surah Yasin, wa kullu fi falaki lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Perkataan falak tu, falaki tu, itulah falak tu. Falak. Dan masing-masing beredar, berputar atas garis peredarannya. Masuk Itulah falak tu, tu. benda yang berputar. Okey, baru Jadi jelas. kalau kita orang bahasa Latin ni, kita orang mat salihat tahu, dia sebut apa? Astronomi. Kan? betul. Astronomi kan benda kaji bintang. Jadi benda yang berputar lah, sama juga, tapi disebut astronomi. Jadi falak tu pun sebenarnya itu. Faham. Itu sedikit lah. Jelas. Kita pasal falak. Tak apa, kita nanti kita dalamkan lagi. dalam lagi. Kita deep lagi untuk betul. tahu pasal falak. Falak. Untuk yang segmen kita ni nak dengar cerita Ustaz tadi. Yes, Dekat betul. Dekat Okey. jabatan falak tu. Okey. Ya. Kemudian bila saya dimasuk disuruh jaga bahagian falak, memang benda yang asing di Malaysia lah kata. Dan dalam masa yang sama juga di seluruh Malaysia pun, Jabatan Mufti seluruh Malaysia yang ditubuhkan, diwujudkan juga unit falak syar'i. Namanya unit falak syar'i. Dia ada sebut syar'i. Syar'i ni maksudnya falak ilmu-ilmu yang falak yang berkaitan dengan syarak. Syarak ni maksudnya yang ada kaitan dengan sembahyang, dengan puasa kita, dengan ibadah kita lah. dengan agama Islam lah. Dengan agama, betul. Okey. Jadi maksudnya tu disebut falak syar'i. Jadi kita pun bila macam tu, pihak JAKIM, pihak kementerian bawah apa tu, Jabatan Perdana Menteri kan, bawah JAKIM tu, dia pun mengadakan kursus-kursus falak untuk pegawai-pegawai falak. Jadi saya pun diarahkan untuk belajar. Macam seolah-olah kena belajar lah. Kita bekerja tapi kena belajar. So, waktu tu kosong lah kiranya ni. Sebelum tu mana ada kita tahu, tak tahu langsung. Sebab masa belajar memang tak ada kan. tak ada So, belajar. masa kat universiti apa? Kita cuma tahu macam ni lah. Kalau kat Syariah. syariah betul. tadi. Kita tahu bab semayang. Semayang, masuk waktu semayang,
terbitnya fajar. Tapi fajar tu macam mana kan? Nak tahu. Kemudian terbit matahari, habisnya syuruk kan. Nak kata syuruk, istilah syuruk habis waktu subuh. Itu pun kita tahu gitulah, terbit matahari. Ketika gelincirnya matahari. Gelincir tu gelincir macam mana? Untuk Zuhur kan. Kita tahu gelincir, belajar semua ustaz-ustaz belajar gelincir. Tapi yang dikatakan gelincir tu macam mana kiraan dia tu? Daripada matahari berada di tengah-tengah atau istilah ni istiwa, dia nak gelincir tu apa dia maksudnya? Berapa kiraan dia? Itulah yang dalam falak ni. Cikgu Nafi. Saya sebab ustaz dia gunakan istilah-istilah yang apa tadi? Istiwa. Kan? Betul. Macam kita agaknya guna bahasa matahari atas tegak kepala. Betul. Matahari atas kepala tu tegak kepala lah. Istiwa lah. Jadi sebenarnya kita pun sebenarnya dapat ilmu tu. Ilmu penggunaan bahasa istilah falak tu, istilah falak tu kan cantik. Jadi macam itulah. Jadi kita pun diarah belajar khusus, dan saya pergi ke satu kursus namanya Sijil Falak Syar'i. Masa tu dah ada satu tempat institusi Kuza. Oleh Sultan Islam Sultan Zainal Abidin kan. Terengganu. Dulu namanya Kuza, sekarang dah jadi Uniza kan. Kuza tu dia menawarkan satu sijil khusus Falak Syar'i untuk pegawai-pegawai. Jadi kita pun belajar lah. Datuk Mufti, Datuk Nur suruh pergi saya. Belajar. Lama kan? Ustaz? Berapa lama tu? Kursus tu 2-3 bulan juga. Jadi tapi dia buat 2 sesi. Dia sijil ke? Dia sijil. Kalau kita habis tu kita dapat sijil Falak Syar'i. Maksudnya memang satu sertifikat yang menyatakan Ustaz Najib ni memang dia ada ilmu falak. Dan dia layak lah. Maksudnya kalau nak umum puasa ke umum raya tu Ustaz tak boleh. Penyimpan buah besar. Ya betul, penyimpan buah besar. Tapi antara orang yang mungkin boleh teknikal lah. Kita boleh kira, kita faham lah dia punya tu. Sebab itu dalam masa kita kat jabatan pun saya suka cerita pasal penentuan hari raya semua kan. Jadi untuk kita lebih faham. Betul. Jadi sebab orang rasa ramai orang tak tahu benda tu, masa tak tahu. Padahal kita orang Islam. Sebab itu bila timbul masalah, timbul orang bercanggah pasal nak tentu hari-hari ni, kata patut ni macam ni, patut ni. Orang pula yang tak tahu dia mengiyakan, dia nyebarkan padahal dia tak tahu kan. Itu masalahnya. Jadi kena pula kita belum raya. Contoh kita belum puasa. Negara jiran sebelah dah puasa. Kan contoh macam tak apa. Yang itu nanti kita ada segmen kita seterusnya. Ustaz nak tanya yang tadi tentang sijil ataupun kursus falak tu, selain daripada di Uniza atau Kuza lah dulu, sekarang ni dah banyak tempat. Saya tak pasti ada lagi tak sijil tu. Sekarang dah jadi Uniza lah. Ada lagi ke tidak? Tapi macam dah tak ada. Itulah maksudnya kalau misal katalah untuk mendalami bahagian falak tu memang khusus dia ada sekarang ni ada Universiti Melaya ada. Universiti Melaya bahagian fizik tu dia ada jabatan fizik tu, dia ada tawarkan satu memang sijil falak ada. Bukan sijil, dia ijazah. Sampai ijazah. Maksudnya tu kerjaya dia, prospek dia tu memang akan jadi pengkaji. Tu memang ada. Yang pegang teropong tu ke, yang tengok anak bulan apa semua. Yalah betul lah. Lagi masuk ke dalam lah. Itu memang belajar sampai ke ijazah. Tapi dia bukan semata-mata falak lah. Dia macam ada kos fizik dan falak begitulah. Macam kita punya Cik Ali kita lah tu, dia bukan fizik kan, UM juga. Dan memang cikgu dia tu Dr. siapa namanya? Dr. Zamri. Cikgu saya lah yang mengajar, yang ajar di pada pegawai di Jabatan Mufti tu kan. Tak apa Ustaz. Itu cerita Ustaz, itu belum masuk pendidikan tau. Itu masih lagi di Jabatan Mufti tadi. Jabatan Mufti tadi. Pula masuk dalam pendidikan. Selepas saya belajar falak tu dan menjadi pegawai falak lah di Jabatan Mufti tu, dapatlah banyak kali kursus dan kita diberi pendedahan. Pergi kerja kita ni tiap hari memang kerja tiap bulan, tengok bulan, tengok anak bulan. Tengok bulan hari. Kita bukan kita tengok anak bulan ni bukan hanya pada bulan Ramadan Syawal je. Sebenarnya kalau ikut betul
tengok anak bulan tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan tu kita benda. Jadi kita punya unit ni memang bertugas macam tu. Tengok anak bulan, kejap pergi kadang-kadang pergi dia lain tempat, buat, kita pergi tempat lain. Tempat yang mencerap tu lah. Tempat. Ya betul lah. Tempat ada 29 tempat seluruh negara kita ada 29 kalau di tempat. Johor, tengok anak bulan. di Johor Di kat Johor mana? di Pontian je. Pontian je satu je. Pontian kita dah selalu dah. Jadi kita pergilah kadang-kadang pergi buat kerjasama dengan Jabatan Budi Pahang, pergi Tioman kan. Kat Tioman, faham. Gitu kan. Bawa teleskop masing-masing ni. Masing-masing ada teleskop, ada terolite. Alat tu yang kita gunakan. Teleskop tadi saya sebut teropong. Dia teleskop. Saya salah. Teropong ada juga. Oh, ada juga. Nasib baik. Binocular disebut binocular. Jadi teleskop tu alat-alat kita lah biasanya. Jadi itu yang memang tugas kita. Lepas tu selain tu kita juga cek arah kiblat di hotel-hotel. Kalau pergi hotel-hotel nampak tak dia tulis dia punya kiblat tu dia bukan tanda kosong tu, dia ada tulis disahkan oleh mufti negara. Betul, ada. Kalau ada benda tu itu maksudnya kita yang tambah lah. Biasa kalau kita solat dekat RNR betul kan. ada sijil dia lagi kan. Ada sijil dia. tampal Sijil tu disahkan oleh mufti. Betul lah tu. Maksudnya memang itu bahagian ustaz lah tu. Sekarang ni masuk ke pendidikan ni. Okey. Macam mana boleh masuk Kemudian setelah saya berkhidmat tu daripada 2002 dekat Pegawai Falak tu sampailah tahun 2007. 2006 saya terjumpa cikgu saya Ustaz Basari. Kita punya ketua sektor masa di dekat mana tu? Masa saya masih di Jabatan Masih lagi. Ustaz jumpa cikgu ustaz betul. Cikgu ustaz tu masa tu belajar sekolah rendah ke? Sekolah menengah di Mahat Muar. Dia cikgu Mahat Muar. Ustaz Samai pun cikgu juga. Dia tapi masa tu dia jadi ketua sektor pendidikan Islam di jabatan. Kalau kenal lah tak kenal. Tak kenal, awak baru belum dah. Jadi Ustaz Basri ni betul tak sempat. orang kita banyak yang sini kenal semua. Tapi dia pencen. Sebelum dia pencen tu lah, setahun sebelum dia pencen, dia jumpa saya kata saya jumpa dia, saya nak masuk cikgu lah gitu kan. Jadi macam nak lari nak angin. Padahal saya di Jabatan Mufti tu jabatannya tetap dan berpencen. Cuma dia penolong pegawai kan? Dia bukan pegawai. Penolong pegawai. Penolong pegawai Hayat Ehwal Islam. Masa tu S17 tak silap begitulah kan. Jadi saya nak ada ijazah, saya nak yang ijazah. Lepas tu Ustaz Basri kata masuk cikgu je lah kan. Saya pun dalam tempoh setahun dapat kan. Rezeki tu. Lalu saya berhenti. Dapat tu maksudnya dapat masuk jadi cikgu lah. Cikgu betul. Dapat tawaran cikgu. Jadi saya kena letak jawatan dengan izin daripada SUK Johor. Sebab saya memang tetap saya tak boleh pindah gitu saja. Betul. Jadi dengan izin tu barulah perkhidmatan saya daripada 99 tu akan terus bawa. Maksudnya dia akan bersambung. Dia boleh dikira Boleh dikira Saya berhenti di Jabatan Mufti tu 1 bulan 7 2007. 2 bulan 7 saya masuk sekolah. Terus jadi tak putus. Tak betul. Dia sambung. Maksudnya perkhidmatan daripada tahun 19 lah. 99 semua dikira. Ya. Dikira. Cuma sekolah pertama Ustaz. Dipostingkan di mana? Saya sekolah pertama di Tasik Utara 2. Dekat sangat tu. Dekat sebelah jabatan. Sebelah belakang. Belakang Jalan Taruka tu. Jadi itu sekolah pertama saya. SMK ke SMK? SMK. SMK. Bukan SK Tasik Utara tu. SMK Tasik Utara 2. Yang ada JDT tu. Sebagai GPI, Guru Pendidikan Islam. Kan? Dekat situ pun bila saya masuk ke cikgu ni saya nampak banyak benda yang kadang-kadang kita boleh cerita pada budak ni sebenarnya. Kalau terutama kalau ni untuk falak ni, untuk dia orang faham tentang sekolah menengah kan, nak tahu tentang solat, waktu solat tu macam mana caranya, penentuan dia kan, tentang anak bulan, tentang tapi yang pertama saya rasa saya suka bawa teleskop masa tu. Kebetulan siapa itu tarik minat tu. Betul. Kalau ustaz bawa teleskop tu, bagus kat sini kita boleh sama-sama betul. Belajar dekat pejabat saya. Tak apa, mungkin next episode nanti boleh nak. Okey, berapa lama ustaz dekat Tasik Utara tu daripada 2007 sampai 2000 sampai 2010. 3 tahun je. 3 tahun. Ustaz Basri juga ajak saya masuk jabatan.
Kat situlah saya terus 2010 saya masuk ke Jabatan Pendidikan itu. Maksudnya dengan jawatan yang sama lah sampai sekarang ni. Betul sampai sekarang. Sampai sekarang ni jawatan yang sama. Penolong pengarah betul. Penolong pengarah. Mula-mula saya mula-mula unit bahagian bahagian kurikulum. Okey. Jaga bahagian sekolah, bahagian subjek pendidikan Islam, syariah dengan Quran Sunnah. Okey. Masuk bahagian kurikulum. Setahun kemudian barulah setahun je saya kerja ke bahagian tu, terus saya masuk bahagian dakwah ni sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai sekarang. Sebab tu Ustaz Najib memang jadi pakar rujuk kita di SPI. Malah saya rasa di jabatan pun memang betul. pakar rujuk utama kita lah Ustaz Najib kan. Orang lama rujuk apa je. Lagi-lagi kalau bab ni lah nak puasa, nak raya, memang tak ada orang lain, kita cari Ustaz Najib lah orangnya. Jadi Ustaz, kita dah dengar tadi Ustaz daripada Ustaz ni kita dah dengar tadi Ustaz cerita sedikit latar belakang Ustaz sampailah sekarang ni jadi tadi apa penolong pengarah unit pembangunan adab dan nilai. Okey. Jadi kita akan sambung sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Santai-santai. Janji sampai.